Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasir daripada Nadicom Digital Sdn Bhd. Nombor telefon saya macam selalulah 0199699079. Untuk membentuk database baru dalam pembelajaran ni, saya andaikan jadi bab 2 untuk create new database dan kita nak createkan new profile. Okey, yang pertama sekali kita create new database. Sekarang ni masukkan nama dulu. Saya masukkan nama Nadicom Digital Sdn Bhd. Okey. Tapi okey, saya nak ajar ni yang bahagian simple dulu. Okey. Yang keduanya, nanti apabila dah terbentuk database macam ni, kita double klik. Password yang anda perlu masukkan adalah admin juga huruf besar. Okey, kita log on. Yang step yang kedua, anda kena pastikan yang anda kena betulkan company profile. Company profile ni nama dah masuk, kita kena masukkan alamat. Jadi sekarang ni saya masukkan alamat lot 20 dan 21 ni alamat Nadicom Wisma Majlis Daerah Tumpat. Satu 6250 Jalan Puteri Sadong. Ni postcode ni kita kena bubuh dekat sini. Okey, sini Wakaf Baru Kelantan. Okey. Lepas tu country, dalam kalau pembelajaran e-invoice, kita kena klik country, kita kena masukkan Malaysia. Okey, kita klik Malaysia ni. Nombor phone kita bubuhlah. Chat 0199699079. Fax 096 saya pun lupa nombor fax saya, tak apa. Okey, kita klik save dan dia akan keluar sekejap untuk kita keluar. Dan saya rasa untuk yang ni kita cukup sekadar tu dahulu. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.